plot twist dalam filem ni aku rasa macam weh, bapak dia, aku tak expect langsung and then tak boleh nak predict plot twist tu akan ada. So benda tu memang korang akan suka and then memang terkejut bila dia punya plot twist tu tiba. Aku boleh janjilah, this plot twist korang akan suka tau. So nantikan, kalau korang tengok filem ni, nantikan pada third act dia, apa plot twist dia kan. Itu nombor 2 yang aku minat. Nombor 3 pula yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya torture tu dan dia punya horror lah dalam filem ni. Aku suka gila sebab memang nampak gore. Dia tak adalah nampak gore tapi dia macam seram pun ada kan. Sebab ya, Sam Raimi memang power dengan main dengan darah semua tu. Dia torture Bradley ni kan, memang kau-kau dia torture. So kalau nak tahu dia torture macam mana, kau kena tengok filem ni kan. Memang rasa sakit ni. Memang aku rasa benda tu memang ngeri tau. Time dia torture tu memang korang akan rasa satisfaction. Sebab apa yang Bradley ni buat dengan Linda time dekat office tu, this is time yang Linda balas balik apa yang dia patut balas. So benda tu memang best. Memang satisfaction lah bila tengok dia torture Bradley dekat pulau tu.